waktu kering dengan waktu. Tapi dalam tempoh sejam atau 2 jam baru dibakar. Baru habis itu. Lepas tu saya akan beritahu maknanya ilmu sikit contoh. Dia bakar rumah dia ada deret 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan tengok kita orang bukan takkan pandang, kita hanya seorang saja yang akan pandang tempat yang contoh yang nombor 2 ni yang bakar. Tapi kita kena sembur juga nombor 1 dengan nombor 3 ni. Sebab kita tak nak dalam masa yang sama dia mengebak pula pada rumah yang bersembahan. Kita kena tuju rumah yang belum terbakar sebab kita nak basahkan. Basahkan pada kita tak akan padam. Dia terbakar tu tak kita padam ke. Tapi tak terbakar sebelah dia tu kita kena basahkan. Baru dia tak mengebak. Kalau kita tuju satu rumah yang terbakar, yang di kanan kita kepada laut, dia memang kejap je. Dia akan mengebak, habis di rumah pula. Sebab banyak kejadian dia tu lah. Itu kalau tuan-tuan tengok, bomba disiram yang rumah yang terbakar. Itu bakar sini. Orang banyak silap. Dia orang tak tahu sebenarnya tujuan dia, kita tak nak bagi terbakar yang belum terbakar tu sebab dia mengebak, kita dah tahu. Sebab dia dalam, dia akan mengebak. Maknanya tuan-tuan balik, contohlah ada rezeki tu dia apa ni, bila kita dia unsur, jadi pada 3 unsur lah. Apa, oksigen, bahan bakar. Kalau kita tarik salah satu ni, dia tak akan hidup lah. Yang untuk bakar pokok tu bahan bakar lah. Kita hancurkan bahan bakar tu lalang. Hancurkan, api tu dah tak ada. Dia jangan nak mengebak, melainkan kalau angin kuat lah, angin kuat dia boleh bahu lah, memang itu kuasa Tuhan lah. Cuma saya nak tekan yang 3 unsur ni, kita pisahkan salah satunya, dia takkan terjadilah kebakaran tu. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan tengok, kalau kebakaran lalang ke, sampah ke, boleh dia ambil pokok ataupun benda yang boleh tumpuk lah, dengan benda yang mudah mengebak. Macam pokok tu, ranting pokok tu yang hidup dia daun meja tu, bapakkan pokok je api tu, dia padam-padam. Bila dah padam, dia akan mengebak. Macam tu juga kalau ni yang nombor tu, kalau pergi kat kawasan contoh atau masjid, kita orang tak payah tangi dapur, naik dah masjid, bapakkan pokok, tepuk, api tu dah padam. Tepuk lah, maknanya kita tak susu kita gunakan air, kalau ada air lah sebab tu lah. Panas memang tu tak panas lah, dengan asap lagi. Asap tu memang kita tak boleh elak lah. Okay, tuan-tuan perempuan. Potong gas. Saya nak dia orang ni kena faham lah. Beli ni seluruh rumah kan. Okey. Cara pemadaman gunakan bahan basah macam kain tu kan untuk menutup tu. Yang kedua, memandangkan Tanjung Terayong ni. Tanjung Terayong ni rumah ni dapat. Kau faham kan? Jadi yang satu siap bomba pun susah datang. Lagi satu jadi tu kita pun nak menunggu tu macam masa sikit, saya faham tu. Okey. Itulah kalau boleh tu pihak bomba bekalkan pos bomba pihak kepada Tanjung ni lah. Manakala kita ubah kita di sini dapat kapal. Jadi ada anak bunga ni kalau banyak adik kita lalu situ yang mana ada mak kemahiran, tunjuk cara itu macam mana cara penggunaan dari beli bomba untuk memadamkan. Itu saja soalan. Okey, soalannya macam tadi contoh kebakaran di dapur lah. Tuan ni tanya tadi, kalau kebakaran Bali atau Puyuh tu sebenarnya medium pun dah ada sebenarnya kat rumah tuan-tuan perempuan. Ambil kuala basah atau pakai basah yang besar lah. Benda tu hidup, angkat lindung diri kita, terus tutup. Jangan bagi ada ruang oksigen yang masuk tempat yang ada api tu. Dia dah padam tu, tapi kena pastikan lah, lepas tu tutup switch dekat dapur gas, cabut kepala gas. Jangan ada gas yang keluar tu, sebab gas yang keluar tu yang api bila dia dapat akan hidup dari semula lah. Lagi satu, biasa orang cakap tong gas meletup. Tong gas tak ada yang meletup lagi sebenarnya. Dia kalau nak meletup dalam rumah tu, rumah bakar ada tong gas, kita nampak vertikal dia dah kembung. Gas tu dah panas, kembung, itu je dia dah meletup. Tapi janganlah, rumah yang terbaru ni, saya tengok dalam berita, belah lantai, memang ada tong gas meletup, berkemungkinan tong tu dah expire. Tong dah expire ataupun ada kecacatan pada tong tu,
dapat, memang pecah lah. Tapi memang kita risau takut sepihan pecah lah. Tapi sebab setakat ni tak ada kes yang banyak tahun duduk yang letup tu. Gas dalam rumah kita tu tutup, tingkap tutup, pintu tutup, tak ada penjaraan. Bocor gas tu. Tiba-tiba contoh pemetik api. Itu salah satulah sebab api. Lepas tu switch kat rumah kita tu pun, dalam switch tu apabila kita petik dia ada spark. Dia dapat spark tu, boom, itu yang meletup. Gas terkumpul. Itu biasa saya beritahu nasihat pada orang awam. Contoh kita keluar ataupun balik kampung, rumah kita tinggal, tiba-tiba buka pintu, hidung kita dapat detect, gas bocor. Jangan sekali buka switch lah. Kalau boleh, buka lampu handset ni, cari, pergi kat belakang, buka pintu, buka tingkap, bagi pek udara keluar. Lepas tu pergi kat tong gas tu, kalau tong gas tu yang bocor, bawa keluar. Kalau hos yang bocor, buka kepala, gantikan hos lepas pada tu. Biasa kalau yang bocor dekat kepala gas atas tu, bawa keluar, kena gantilah dengan pengedar dia. Maknanya, jangan sesekali on switch, dia dapat bau gas yang terkumpul, itu yang meletup sebenarnya. Tong gas tak ada yang meletup, walaupun dia terbakar lama, tak ada. Supaya kalau hos tu terlepas ataupun ada api dekat hos yang terlepas tu, ni kebocoran tu, ambil kain basah tu, tutup. Dia api tu, ni hos, dia kat pangkal tu tak ada apa pun sebenarnya. Kita boleh tutup dengan kain basah. Tutup, buka kepala gas, cabut. Ganti balik hos yang rosak tadi. Dan yang soalan kedua, tuan cakap, minta sediakan tu, pihak bomba sebenarnya tak ada. Jika sebenarnya nak sediakan, kita mungkin boleh berurusan dengan YP ke apa, tempat mungkin boleh usulkan ke. Sebab saya pernah check ke sini, lagi-lagi saya nak bagi kekurangan ataupun taklimat abang nasihat. Seboleh-bolehnya, tuan-tuan dan perempuan ada bilik bomba tu, jagalah elok-elok, kenal dia. Sebab sumber air daripada bilik bomba kalau berlaku kebakaran, mana-mana pun macam itu. Dan setakat ni, saya pernah cek sini, maknanya tak adalah yang biasa kat tempat lain tu, sini hilang, benda hilang, orang curi berseru lah, curi besi tu nak jual. Buat setakat ni tak ada lagi lah kat kawasan sini, Alhamdulillah saya tengok. Cuma tuan-tuan kalau nampak ada bilik bomba tu, jaga elok-elok, maknanya jangan tanam pokok, letak barang-barang lain. Kalau dah ada pokok, barang-barang lain, apabila bomba nak guna, terhalang lah. Siang kita boleh nampak berlaku, malam memang tak nampak pun. Dan jaga bilik bomba tu, dia satu lagi dalam tu, bawah tu kunci tu. Dengan bagi budak-budak, anak-anak main buang sampah ataupun ada tanah pasir masuk tu, sebab kunci tu bila tenggelam, memang kawasan nak korek. Dia seboleh-bolehnya lapang tu. Tutup pintu dalam tu, yang tu kunci sebenarnya. Yang atas tu saluran air. Maknanya kalau tuan-tuan kena jagalah bilik bomba. Sebab kita pernah cek ke sini, Alhamdulillah tak ada yang ada masalah. Kalau ada masalah boleh maklum pada bilik bomba, kita akan hadir lah. Dan air keluar dan kita biasalah okey air tu. Lepas tu banyakkan orang salah anggap apa salah tafsir lah bilik bomba. Kat sini rasanya tak ada lagi. Ada yang kampung-kampung zaman panggil bomba untuk gotong royong. Sebenarnya gotong royong bomba bukan tak nak buat, apa pun tak boleh buat. Kita sebenarnya gotong royong dalam jabatan kita diarahkan sekiranya berlaku kebakaran pada rumah orang ni. Okey, kita datang, kita tolong bersihkan rumah dia. Ataupun banjir, kita datang, kita tolong. Kalau sekadar panggil bomba untuk gotong royong, itu saya pun dalam pun kerja ni saya pelik ke, saya ni kerja majlis ke alam Torah, tapi orang datang panggil untuk gotong royong. Dan tuan-tuan perempuan kena faham juga lah, kita orang ni bukan suka hati boleh buka air sebenarnya. Air tu syarikat air tu pilih bomba punya. Cuma kita bomba berhak buka apabila berlaku kecemasan kebakaran, baru boleh buka. Macam ini tak apalah, kita buka kejap untuk buat ajar, siapa nak rasa air kan. Sebenarnya bilik bomba bukan ada apa keistimewaan untuk gotong royong buka air suka hati. Sebab kita kesian, contoh kat sini ada air, bilik bomba gotong royong, ada kawasan tu apa gangguan air, kita sedap-sedap gini guna
kat sini untuk gotong royong. Misal orang yang tak ada air sebenarnya. Gotong royong boleh sebenarnya. Tuan-tuan boleh kena mohon dulu syarikat air. Ada surat hitam putih mengatakan penggunaan air untuk gotong royong. Baru boleh kita buka. Bukan baru datang semua sini. Tak ada tanda dengan salah faham. Banyak orang tak faham itu lah. Itu saya nak jelaskan sini. Nak gotong royong boleh gunakan air. Buat permohonan pada syarikat air untuk penggunaan gotong royong. Bayaran itu saya tak tahu apa. Kalau dia gunakan ada hitam putih, kita boleh guna. Kebanyakan diorang salah gunakan bomba ni gotong royong, okey buka air. Sebenarnya tak boleh salah sebenarnya. Dia pun kita mari kalau ada kes apa tu kan. Kita akan cari pilih bomba di berdekatan sebab untuk supply air tu Roy bomba. Baik. Ada pakai ni ke? Okey Pertama kali kalau kita bomba datang ke tempat kebakaran, first dia akan cari pertama dia akan tengok pilih bomba. Sebab itu kita kena jaga pilih bomba kita Okey, kat sini pilih bomba kat situ. Dia ada masalah dari segi telinga cap dia tak ada. Nanti susah nak bawa kerja. Okey, tak ada. Okey, pertama kita tengok pada ni. Yang ada panggil apa? Hos hantaran. Dia ada hos attacking dengan hos hantaran. Hos hantaran 2,5 inci dengan hos attacking 1,5 inci. Sebab apa attacking? Sebab dia kecil sikit. Dia biasa kita masuk dekat dalam bangunan. Bila dia kecil sikit sebab dia mudah berlipat. Sebab dia kecil sangat. Kecil. Kita biasa guna yang ni 2,5 inci. Okey, ambil ni. Ada cara dia. Tengok. Pos tadi lah. Pos depan tadi. Nanti ni kita pasang dia dekat pilih bomba. Pusing. Yang ni dekat pada pilih, lepas tu hos masuk sini. Bentang hos, lepas tu pasang nozzle. Ini dipanggil clean nozzle, yang ni tak boleh adjust. Dia tengok keluar air je. Dia tak boleh stop, dia tak boleh control, dia tak boleh bentuk payung apa ni, bentuk payung. Yang ni payung tu maknanya spray lah. Yang ni dia boleh spray, dia boleh jet, dia boleh nak lajukan air, nak sedurkan air. Dia boleh adjust kat sini. Yang ni biasanya yang ni okey, hierarchy and bar ni. Belakang kena bersih dulu. Kita pusing lah, buka air. Pusing air tu. Buka air. Buka air. Pilih bomba. Buka air kat pilih bomba tu. Pilih bomba nanti kita tengok dekat bawah tu Itu merah-merah itulah. Itu tempat itu merah-merah. Dekat kunci dia tu kita boleh buka. Mana ni lah pembuka dia? Buka dan tag takut dia Oh, bomba dengan pipe dia ada. Kalau kontraktor yang buat ni pun ada. ya. Lebih kurang macam lah. Kita masuk sini. Okey. Pilih bomba dia tak laju. Sebab tu bomba tak pada api rumah. Dia kena daripada pilih masuk ke pump jendela ni. Tandang dan gudi-gudi. Orang ada dengan pasal kodok-kodok lah pak. Dia tolak masuk. Ni. Kalau nak guna nak angkat. Ni dah kena satu ni. Okey dulu. Dah. Ingat poli dia. Hampuan tu soal pegang. Apa kalau dia bagi kita bagi air tu dia okey sikit, kalau dia bagi dengan nozzle dia jet dia boleh buka lepas bagi balon. Kalau balon macam ni spray. Nak tunggu dengan air kan? Oi. Biasa je.
Air habis tu. Tak, kita slowkan apa pressure. Okey. Gini. Bagi rasa semua. Awak lari. Mari bantu. Bantu weh. Balik. Yang tu kena bawa. Mak lari. Jadi bomba tergah ni. Jangan sana sampai ambil kita payah sambung sana. Ha? Kalau tangan kuat tengok. Buka ke depan. Ke belakang. Baik sebagainya. Tangan. Dah lepas tak ni. Ya Mat, kau depan Mat. Weh. Cara buat air. Cara gulung. Gulung mudah ke? Daripada sini ke Daripada sini. Kita tak boleh Daripada daripada sana. kepala Sebab dia ni. ada Mel. male female. Dia perempuan ni Macam tu. betina sana dan Okey, bagi abang tu gulung. bagi aku gulung abang rasa. Daripada awal. Tolong. Ini baru kita tahu fit tak fit kita. Ini kosong ni kalau pakai baju api, seluar api, pakai BA atas belakang. Lagi panas. Rasa. Gulung. Bukan gulung macam Kalau rasa tak boleh. Anak balik rumah lagi. Habis dah. Dah boleh tu. Sekejap murah. Ui, gembar. Ini lah pula. Ini bukan? Ini tolong. Dia tolong dia. Okey. Ada Pegang gitu. Tolong masuk. Cantik. Bentang. Terus jalan. Lari. Ada orang ini. Satu tadi pula tak? Satu tadi. Kawasan balai bumi takak ni kena ada kamu ni pun. Dia ada tongkat. Di kanan tu ada tongkat. Tadi kena sangat kan bawah ni kampung.
beli ikan puyuh. Kita gula dia nak makan singgah. Papa demo tak royak dulu. Hanya tarik muka masih. Masuk dapurnya kata leku gurih budu. Nyagutik rembah habis makuk pinggir. Siapa dia gak tak malu. Aku anak ambil gila. Buyuk-buyung dan sekali kena belah. Supik karun cawe bergelah. Kain buruk, kain sarung, kain lepah. Hak dia tinggal, hak duk lindung. Cupak purun ada bersapirah. Siapa dia gak tak malu. Hati mana nak teh. Dapat salah saja banyak tu. Siapa hati demo sepak tenang. Oh Allah demo begitu lalu. Dengar bining tak ada belah kasih. Tak ada siapa 2-3 minggu. Sakit ambo jasa pihak godek. Siapa dia gak tak malu.